10 tahun lepas, nama Malaysia busuk satu dunia. Bukan sebab bencana alam, tapi sebab skandal curi duit rakyat paling besar dalam sejarah. Ya, aku cakap pasal 1MDB. Zaman Najib Razak, berjuta-juta dolar hilang entah ke mana. Ada duit rakyat masuk akaun peribadi, ada yang beli kapal layar, barang kemas, sampai filem The Wolf of Wall Street pun guna duit tu. Malaysia trending bukan sebab kejayaan, tapi sebab kleptokrasi. Media seluruh dunia kecam. New York Times, Reuters, BBC, semua letak Malaysia dalam senarai hitam. Imej kita jatuh, investor takut, dunia geleng kepala. Tapi sekarang, Malaysia bukan lagi bahan ketawa dunia. Nama Malaysia mula bersih semula. Di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, ekonomi makin stabil, pelaburan asing naik mencanak, dasar digital, tenaga, AI, semua tengah rancak jalan. Malaysia bukan lagi penonton, tapi pemain utama rantau Asia Tenggara. Masa Donald Trump datang Malaysia baru-baru ni, dia sendiri puji Anwar. Siap pergi Korea pun sempat lagi petik nama Malaysia. And Malaysia was fantastic and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him. Malaysia bukan lagi jadi punchline, tapi jadi rakan strategik yang dihormati. Dulu dunia kenal Malaysia sebab skandal. Sekarang dunia hormat Malaysia sebab kebijaksanaan. Itu beza antara pemimpin yang fikir diri sendiri dengan pemimpin yang fikir masa depan negara.